Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zulfan Durrani bin Safi. Saya dari Sekolah Kebangsaan Taman Kota Kuala Dua. Hari ini saya ingin membentangkan tentang rumah anti disaster yang saya bina. Antara SDG yang saya gunakan ialah left on land, iaitu saya meletakkan airnap di luar rumah. Yang kedua ialah clean water and sanitation, iaitu saya meletakkan sebuah bilik air. Yang ketiga ialah life below water, iaitu saya meletakkan akuarium. Yang keempat ialah zero hanger, iaitu saya membuat sebuah dapur. Yang kelima ialah quality education, iaitu saya membuat sebuah perpustakaan. Yang keenam ialah no poverty, iaitu saya membuat 2 buah bilik. Ya, itu saja. Terima kasih.